Lepas ni kelas ya, salah cikgu lah, cikgu terlupa. Lepas ni kalau cikgu terlupa, ingatkan dia. Kelas, cikgu ulang balik. Lepas ni kalau cikgu lupa, apa-apa kelas tambahan pun. Okay, online kalau cikgu terlupa, ingatkan cikgu. Kadang terlepas pandang, dah sejam lebih. Kesianlah siapa yang tak ada, yang ada hal tu kan. Sejam dia free kan. Tak apa, nanti dia boleh tanya kamu. Sejam tu cikgu serahkan kepada kamu untuk tanya, terangkan kepada kawan-kawan. Dia tanya cikgu pun boleh. Cikgu ulang lagi untuk kali ketiga. Kalau cikgu lupa tekan butang rakam bila kamu masuk, tolong ingatkan cikgu. Okay? Kalau cikgu dah ingat, okey lah. Masa dah tamat, kita bincangkan. Okay. Perubahan kuantiti ditawar. Sama aja. Lukislah kelok kuantiti ditawar satu, penawaran satu. Okay? Lepas tu, kelok dia 4 markah. 2, 2. Di sini 2, di sini 2. Cikgu pantas ke? Di sini 2, di sini 2. Macam biasa. Like always. Menunjukkan perubahan konsep ditawar. 1 markah. Berlaku akibat perubahan harga barang itu sendiri. 1 markah. Adalah pada kelok yang sama. 1 markah. Ataulah okay, Rajah 2, mesti kena tulis lah Rajah 2. Tambah di sini kuantiti apa? Ditawar. Di sini tulis kuantiti yang kelok yang kedua, permintaan. Penawaran. Sorry, permintaan pula. Sesat pula. Penawaran. Gitu. Okay, menunjukkan perubahan konsep penawaran. 1, berlaku akibat perubahan harga barang itu sendiri. 1, atau beralih ke kiri atau ke kanan. Cikgu, kalau soalan ni 15 markah macam mana cikgu? Tiba-tiba dia tukar sini. 15 markah. Okay, kelok markah dia akan lebih banyak. So, bila kelok biasanya markah dia lebih kurang 4 jugalah. Kalau soalan dia markah dia banyak, kamu kena hurai macam ni. Pakai yang ini 2. Okay, take note ni penting ya. Kamu huraikan satu-satu. Pada P0, harga meningkat daripada P0 ke P1. Kamu tambah huraian keluk. Harga meningkat daripada P0. Take note ya. Boleh salin juga pada P0 ke P1. Maka kuantiti ditawar akan meningkat daripada Q0 ke Q1. Lepas tu kamu buat sebaliknya, huraikan balik. Apabila harga menurun daripada P1 ke P0, maka kuantiti ditawar akan menurun daripada Q0 ke Q1. Di sini ada 2 markah, di sini ada 2 markah. Boleh? Okay. Tambah huraian kelok. Senang cerita, ringkas dia. Kalau markah di sini 15 nanti. Ini yang 8 cikgu bagi. Kalau di sini dia jadi 15, tambah huraian kelok ni. P0 apa, P1 apa berlaku pada P, naik turun, apa berlaku pada kuantiti, naik turun. Sama juga pada kelok Rajah 2, harga apabila, jadinya kamu tambahlah. Harga akan tetap pada P0, apabila berlaku perubahan penawaran, berlaku peralihan kelok ke kanan daripada S0 kepada S1 S1. Ini adalah pengembangan penawaran macam di atas. Huraian lengkap. Okey? Barulah kamu boleh dapat sekolah yang sama dengan markah yang berbeza, huraiannya pun dapat yang sama. Boleh? Okey kelas. Ada soalan tak? Jika tiada, sebabkan kita tadi start pukul apa? 10.30. Kita rehat dulu 2 minit. Sampai kita rehatlah sampai pukul 12 jam cikgu. Sekarang jam cikgu pukul 11.53, kita rehat 7 minit. Boleh tak? Siapa kata boleh, tekan thumbs up. Ada 12 orang baru kita rehat. Tak ada 12 orang, kita teruskanlah. 1, 2, 3. Ada 12 orang baru boleh rehat. Bukan, baru kita rehat. 8, 9, 10. 2 lagi. 2 lagi, 11. 1 lagi. 1 lagi. Tak cukup lagi ni.
Mana yang lain ni? Adakah dia tinggal je device dia? Okey, cukup. So kita rehat sampai pukul 12 tepat. Kita cuba habis awal lah. Ha? Okey, terima kasih. Kita rehat. Jangan keluar dulu. Dan cikgu tutup mic. Kalau siapa yang tak ambil rehat tu, dia tak rehat. Dia nak tanya soalan sebelum ni, boleh tanya. Dipersilakan.
Okey, bersambung. Kita berhenti 12.30. Kita habis awal lah, 2 jam jadilah. Okey, kita sambung dengan soalan seterusnya. Okey, dah rakam. Okey. Harap kamu boleh berada sama dengan cikgu. Okey, soalan yang ke-8. Dengan menggunakan gambar raja, terangkan hubungan antara mi goreng dengan nasi dagang. Okey, mi goreng dengan nasi dagang. Tengok pun tahu, mi goreng nasi dagang dia adalah barang apa? Barang pengganti. Yes, barang pengganti. Yes, good. Pengganti. So, lepas tu dia suruh lukis. Jika andaikan harga asal pada P kosong, nyatakan kedua-dua jenis barang tersebut. Dan dia suruh jelaskan menggunakan gambar raja. Ini soalan klon STPM ni. So, maka soalan 8. Soalan dia. Okey, suruh guna gambar raja, mi goreng, nasi dagang, dia barang pengganti dengan harga tetap. Maka lukiskanlah satu kelok mi goreng, satu kelok nasi dagang. Maka adalah kalau kita lihat dalam modul masing-masing atau buku, dia akan dapat macam ni. Permintaan nasi goreng adalah kelok ni. Kelok diminta. Ingat, kalau dia tanya barang pengganti, tips bila dia tanya barang pengganti, satu kelok pertama lukis kelok diminta. Dua, kelok permintaan. So yang diminta apa? Mi goreng. Yang mula-mula disebutkan. Yang permintaan apa? Yang nasi dagang yang kedua disebutkan. So first, cikgu terang yang first ni. Sekarang lukis dulu kelok dan buat huraian dia. Okay, kelok kamu dah rujuk cikgu, huraian dia kamu isi kemudian. Oh sorry, jatuh pula. Lukis dulu kelok dan buat huraian. 3 minit daripada sekarang. Okey, ada yang dah hantar, Yi dah hantar, bagus. Zin pun dah hantar. Oh, ini yang tadi perbezaan. Iman dah hantar, good. Ryan pun dia dah bagi, okey. Okey, Jia Ying pun dah hantar uraian dia. Terima kasih. Masa ada lagi seminit ya. Sherlyn pun dah hantar dengan uraian.
Okay, time's up. Amin pun dah hantar. Okay, terima kasih. Okay, kita bincangkan. So, rajah dia 4. Okay, macam biasalah. 2 sini, 2 pada nasi dagang. Macam mana? Titik asalnya letak. Tu cikgu dia terlari sikit di sini sepatutnya di atas tu. Okay, titik asalan letak di situ. Okay, huraian. Apabila harga mi goreng dan nasi dagang pada P0. Apabila harga mi goreng dan nasi dagang pada P0. Kuantiti mi goreng asal pada Q0. Nampak? Pada P0, nampak di sini. Harga mi goreng asal adalah pada Q0. Dan kuantiti nasi dagang pada Q2 yang asal di sini. Di Q2. Apabila harga mi goreng meningkat daripada mi goreng kelok mi goreng ni. Dia complicated sedikit lah. Apabila mi goreng meningkat daripada P0 ke P1, dia naik. Kuantiti mi goreng akan berkurang. Okey, kuantiti mi goreng kelok yang nombor 2. Kelok yang pertama akan berkurang daripada Q0 ke Q1, dia turun. Senang cerita, first step cerita dulu yang asal pada P0 untuk mi dengan nasi dagang. Lepas tu ni first pertama. Kedua adalah cerita peningkatan P mi goreng. Tips di situ. Harga mi goreng meningkat dan apa berlaku pada QD mi goreng tersebut. Lagi satu markah. Okay, ada yang baru hantar, terima kasih. Huraian seterusnya. Okay, huraian seterusnya, kelok permintaan nasi ini menyebabkan tambahanlah. Kelok menyebabkan kelok permintaan nasi dagang beralih ke kanan. Ya, ke kanan. Kena ada tanda kanan lagi cantik. Tambah di situ, di sini. Tambah. Daripada D0 ke D1, D1. D0 kepada D1, D1. Satu lagi markah. Pada harga P0, permintaan nasi dagang meningkat. Pada harga P0, huraian kelok nombor 2 sekarang. Rajah 2. Pada harga P0, disebabkan dia beralih ke kanan, apa yang berlaku? Kuantiti permintaan akan meningkat daripada Q2 ke Q3. Satu lagi markah. Hubungan mi goreng dan nasi dagang adalah positif. Hubungan dia satu. Dan mi goreng dan nasi dagang merupakan barang pengganti. Satu lagi markah. Okay. So total dia adalah 10 markah. Boleh kelas? Ada soalan? Ada soalan? Kita tengok bagaimana dengan jawab. Ainur. Beralih ke kanan pada D021. Okay, beralih ke kanan. Harga mi goreng meningkat daripada P0 ke P1. Betul? Akan menyebabkan kuantiti berkurang. Okay, betul? Yes. Good. Okay. Ain. Betul. Hamim. Betul. Okay. Seterusnya. Kita ada masa lagi dalam 20 minit. Kita tengok ini pula. 9. Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan kesan keluk penawaran. Tadi permintaan. Okey, tadi permintaan, sekarang penawaran. Ke atas penawaran sayur-sayuran. Sekiranya harga baja meningkat dan teknik penanaman dengan menggunakan teknologi moden. Okey. Jangan lukis dulu, jangan buat dulu. Okey, cikgu nak tanya secara spontan pada individu-individu. Okey, 9 satu Roman, harga baja meningkat. Keluk apa yang beralih? Siapakah orang yang bertuah tersebut?
Siapakah orang bertuah? Siapa? Syira. Syira. Ada ke dia dalam ni? Kalau tak ada, Nazrin. Dekat, nama-nama dia dekat Nasir lah. Nazir atau Syira. Kalau kelok yang ni 9 Roman 1 ni, apa yang beralih? Harga baja meningkat. Dia suruh lukis kelok sayur saruran. Apa berlaku pada harga bila harga baja meningkat? Okey, tak ada jawapan. Siapa yang nak jawab? Open lah, open. Ya, ada balas ke? Okey, Hawish jawab Hawish. Apa dia Hawish? Yang beralih keluk penawaran. Kelok penawaran. Ya, sebab dia bukan kelok ditawar, sebab dia adalah faktor lah lain. Faktor lain. Bila nak tanam sayur adalah dia perlu baja. Bila baja naik maka kos meningkat. Maka yang beralih kelok penawaran. Ke mana Wish? Ke kiri ke kanan? Ke kiri. Ke kiri, penawaran berkurang. Okey, pom dapat 5 markah. Okey, 9 2 Roman. Siapa nak jawab? Selain Hawish. UTM, UKM ke, UM ke? Siapa nak jawab? Apa kelok beralih? Teknik penanaman menggunakan teknologi. Kelok penawaran. Ya, betul, penawaran betul. Beralih ke kiri ke kanan? Beralih ke kanan. Ya, betul, meningkat. Sebab bila teknologi maju, maka sayur lagi banyak ditanam. Sebab teknologi maju berbanding guna kaedah kuno, maka penawaran beralih ke kanan. Yes. Dan lukis dan buatkan huraian sekarang. 3 minit. Okay? Semua orang lah, semua orang. Bab 2 ni dia panjang guys. Kita baru sentuh sikit apa nanti boleh buat dalam kelas masing-masing. Okay? Memang panjang. Bab 2 memang besar. Okay, lepas ni kita tengok sikit lah pada soalan yang seterusnya. Okay, harga baja. Lepas ni lebihan pengguna, lebihan pengeluar. Lebihan pengguna dengan lebihan pengguna. Okay. Lebihan pengeluar, yes, betul.
Okey. Okey, harga baja meningkat. So, cikgu sambung. So, samalah S0 tambah di sini, S1 di sinilah. Rajah dia 2. Kos pengeluaran baru tambah 1 markah. Kalau penawaran beralih ke kiri 1 markah. Harga yang tetap, yang sama. Elok pakai tetap lah pun boleh. Kuantiti penawaran akan berkurang daripada Q0 ke Q1. Cikgu, kalau ni markah dia 10 macam mana? So, kalau markah dia 10, kamu buatlah dulu. Pada harga P0, kuantiti asal pada Q0. Okay, baru masuk apabila harga baja meningkat, asal dulu. Dia punya step kalau markah dia banyak, cikgu dah terangkan tadi, cikgu terangkan lagi. Kalau markah dia banyak, asalnya 5 markah. Tiba-tiba dia jadi 10 markah. Macam mana saya nak urai? Yang ini baru sikit markah. So kamu tambahlah, uraikan dulu P0, apa berlaku pada Q0, 1. Lepas tu kaitkan dengan situasi, apabila harga baja meningkat, situasi soalan. Lepas tu bagilah, barulah masuk ni, kos, apa berkaitan dengan kos. Lepas tu yang keempat, barulah kata peralihan keluk. Okay? Peralihan keluk, beralih meningkat ke menurun, beralih ke kanan atau ke kiri. Lepas tu kesan dia pada P0 ke, pada P1 ke, pada Q0 ke, pada Q1. Kalau markah dia banyak, pakai macam ni. Kalau markah dia sikit, pakai macam ni. Okay? Okay, jadinya jawapan dia adalah 5. Teknik penanaman teknologi moden jadi teknologi tinggi, maka kelok beralih ke kanan. Pasti 1, peralihan 1, total 2/2. Apabila teknologi penggunaan moden dalam teknik penanaman, maka daya pengeluaran akan meningkat. Daya pengeluaran meningkat boleh dapat, kos pengeluaran akan turun boleh dapat, atau kalau penawaran maka beralih ke kanan boleh dapat markah di situ dari S0 ke S1, 1 markah lagi. Pada harga yang sama, kuantiti penawaran akan bertambah daripada Q0 ke Q1, dapat lagi 1 markah. Okey, selesai. Kita ada lagi dalam 12 minit. Ada soalan. Siapa yang dapat 10/10 soalan ni? 4, 5, 6, 7. Okay, nice. Okay, mana yang tak sempat nanti, bukan, yang tak dapat tu kena buat pembetulan. Kamu mesti salin betul-betul. Kalau kamu tak sempat salin, kena bagi tahu. Sebab, ataupun kamu tengok rakaman nanti. Sebab ni nanti dah jadi buku nota terus. Latihan plus nota untuk kamu exam. Okay, ini adalah soalan yang ke-10 dan kemungkinan soalan yang terakhir hari ini. Berikan maksud lebihan pengguna dan contoh berangka dan jadual terangkan bagaimana lebihan pengguna dihitung. 10 markah. So first step, bagi maksud. Okay, ambil lah, isikan, dan memang dia dah bagi terus dalam soalan, betul? Kita tengok follow ya. Soalan 10 ya, dia dah bagi. So lengkapkan yang ni, dia punya ni. Okay, bila dia kata lebihan pengguna kelas, bila dia kata lebihan pengguna, mana lebihan pengguna? Okay. Jadi dia lari sikit lah. Okay. Bila dia kata lebihan pengguna, soalan 10, mana soalan 10? Okay, ni. Bagi masuk 2 markah. So sekarang jadual 4. Macam mana dah dapat 4? Okay, mula-mula isi dulu tempat kosong. Lebihan pengguna dia, kamu tengok ni. Tengok masuk ya. Lebihan pengguna dimasukkan ada perbezaan antara harga yang sanggup dibayar. Harga yang sanggup dibayar ni lah. Dengan harga yang sebenar dibayar dalam pasaran ni. So maknanya 16 tolak dengan 10. Dapat berapa? 6. Lepas tu bawah apa-apa? 4. Lagi? 2. Okay. Kosong. 2 dengan kosong. Jadinya jumlah lebihan pengguna. Mula-mula ini 6, bawa sini 6 lah. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 2, bawa ke sini. Jadi bawa ke sini balik. Jadi 12. 12 tambah kosong, 12. Jadi jadual ni adalah 4 markah. Mana 4? Di sini 1, di sini 1,
di sini 1, di sini 1. 4/4. Boleh? Saya ulang balik cara buat. Saya ulang sekali lagi. Tengok maksud. Maksud dia kata perbezaan di antara harga yang sanggup dibayar ni, harga yang sanggup dibayar A ni, dengan harga yang sebenar dibayar ataupun harga pasaran. Harga sebenar yang dibayar ataupun harga pasaran, ini B. Jadinya A tolak dengan B. Okay, ini dalam bentuk jadual lah, maknanya 16 tolak 10, 6. 4, 2, 0. 6 lah, 6 tambah 4, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 0, 12 lagi. So inilah jadual dia. So lengkapkan pula huraian dia. Huraian dia memang cikgu dah bagi terus lah. Okay. Di mana ada markah dia cikgu? Di markah dia okey. Cikgu tak bagi pun mana bold. Okay, sekarang cikgu boldkan untuk kamu. Lebihan pengguna dan kamu bold pun bersama dengan cikgu. Lebihan pengguna pada penggunaan unit pertama adalah RM6. Ni kawasan ni dia cerita ni. Okay, dia cerita kat sini sekarang ni. Iaitu 16, ceritalah pada step yang pertama. Step pertama, harga yang sanggup dibayar adalah 16, harga pasaran adalah RM10. Maka lebihan pengguna dia adalah RM4. Cerita je ikut ayat dia. Cerita je ikut ayat. Pada kuantiti 1 unit. Ni 1 unit. Harga yang sanggup dibayar RM16. Manakala harga pasaran RM10. Maka lebihan pengguna, buatlah 16 tolak 10, maka lebihan pengguna adalah 6 unit. RM6. Satu markah. Di sini ada satu markah. Okay, seterusnya lebihan pengguna pada unit kedua adalah RM4, iaitu hasil tolak di antara 14 dengan 10. Dapatlah 4 di sini. Lagi satu markah. Pengguna mencapai keseimbangan pengguna apabila harga dengan keseimbangan apabila ni huraian ni adalah berkaitan yang ni. Sekejap sikit. Huraian ketiga ni adalah berkaitan yang ni. Cikgu pakai highlighter hijau. Ni. Okay, kenapa? Sebab dia kata pengguna mencapai keseimbangan. Keseimbangan adalah pada sanggup dibayar sama dengan harga yang dibayar. Jadi 10 dengan 10 di sini. Okay, harga yang menyamai harga pasaran pada 4 unit durian. Di mana harga yang sanggup dibayar sama dengan harga pasaran pada RM10. Satu lagi markah. Jumlah lebihan pengguna, lepas tu jelaskan hasil tambah dia. Maka jumlah lebihan pengguna adalah 6 jumlah lebihan pengguna yang ujung ni lah adalah 12 unit. Jumlah lebihan pengguna pada penggunaan 4 unit adalah RM12. Satu lagi markah. Boleh? Ni dia benda yang barulah. Ni pun pernah ni. Ini soalan clone STPM ni. Soalan ni adalah soalan clone STPM yang perlu kamu kuasai. Sebab biasanya dalam bahagian C kita kira segitiga tu kan. Lebihan pengguna di atas, lebihan pengguna di bawah. Tapi ini dalam bentuk jadual. Jadual. Okay. Ada soalan tak tentang tu? Okay, jika tak ada, kita ada nama. Ya, ada. Silakan. Fire up. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, soalan yang terakhir. Cuba lengkapkan jadual ni dan lengkapkan boleh snap masukkan dalam grup. Huraian adalah seperti berikut juga. Lengkapkan sama juga. Perbezaan di antara harga pasaran dengan harga sanggup yang dijual oleh pengeluar. Jadinya lebihan pengguna berapa, jumlah dia berapa. Sila kira dan masukkan dalam grup. Yang dalam buku merah ni semua adalah soalan percubaan, soalan SPM sebenar yang diedit oleh cikgu. So, kalau kamu kuasai memang kamu boleh jawab soalan keluk InsyaAllah. Sebab soalan keluk biasanya tiap tahun akan ada 3 keluk. Kamu dah jawab 3 tu pun dapat 15 dapat 45 markah tu. Okay, satu soalan esei yang kamu dah hafal keluar pula dah dapat 60 markah. Katakanlah ada sedikit ralat, katakanlah 60 tu dapat 50. Dah lulus dah di situ. Disebabkan keluk tu sendiri yang kamu kuasai. Okay, kita tengok ada tak yang hantar.
Okey. Ha. 16, 10, 12, 12. Okey. Lebihan pengeluar betul. 16, 10, 12, 12 betul. 16, 10, 12, 12 betul. 16, 10, 12, 12 betul. Okey, kebanyakan daripada kamu tak boldkan apa yang cikgu bagi tadi ya. Okey. Banyak semua dah boleh kira. Okey, betul. 16, 10, 10, 16, 10. 16, 10, 12, 12 betul. Okey. Sekarang cikgu nak banyak yang tak boldkan lagi. Mungkin cikgu terangkan terlalu pantas. Cikgu buat lagi sekali isi penting dia. Sebab di sini tak ada diboldkan. Okey. Yang penting dia adalah unit pertama RM RM6 10. Satu. Unit kedua RM RM4. Unit ketiga adalah RM RM2. Satu, dua. Perenggan yang kedua, keseimbangan harga yang sanggup dibayar sama dengan harga pasaran pada RM10. Sila boldkan macam cikgu buat. Jumlah lebihan pengguna adalah 4 unit durian pada RM12. Itu yang penting-penting tu sebab cikgu masa cikgu buat cikgu lupa boldkan ni. Okey, sila boldkan. Ada yang tak sempat bold bawah ni. Okey, mana yang hantar tu banyak ada yang tak bold. Sila boldkan sekarang. Okey, 16, 10, 12, 12. Okey, betul. Okey. Okey, bawah pula. Itu untuk ni lebihan pengguna lah, lebihan pengeluar sama juga. Pada unit pertama, lebihan pengeluar unit pertama RM6, 10 tolak 4. Okey, soalnya unit kedua RM4 dia lagi makan. Selesai. Okey, masa pun dah tamat. Ada soalan tak? Ya, ada ke tu? Sekejap. Okey, sama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, harap membantulah ha. Nawaitulillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Okey, jika tiada soalan, terima daripada cikgu, terima kasih kerana datang. Okey, teruskan. Kalau kamu ada masa, buat je. Buat je yang mau sampai bawah-bawah tu. Buat dulu pakai pensel. Tak kira kelas mana-mana. Nanti refer lah pada cikgu ke pada cikgu Nazli. Kami dua-dua ada jawapan ni. Buat je banyak-banyak ni. Kalau ada masa buat banyak-banyak. Ni memang membantu ni. Di sini ada soalan tentang lebihan penawaran, lebihan pengeluar. Soalan jawapan 15 mata. Di sini ada, kalau tengok di sini ni dasar harga minimum, dasar harga maksimum. Kalau keluar ni lah skema tu. Ni lah yang perlu ada. Kamu jawab pakai point yang diberikan tu, dia yang dipol-pol yang cikgu kata penting-penting, insya-Allah akan dapat. Kalau lari pun dengan daripada skema sebenar, akan lari 1-2 markah tu. Tapi ini cikgu dah kaji betul-betul lah. Lepas tu dah bagi terus fakta, cikgu dah ringkaskan. Lepas tu cara buat huraian, ada masa kamu buat saja. Okey? Tapi untuk kelas cikgu, ikut je lah flow Nanti kita buat sebab kita dah Isnin nanti untuk UTM dah siap bagian A, bagian C pun dah settle. Lepas ni kita pulun bagian essay pula. Sebab percubaan ada dalam 3 minggu lagi kot. Itu saja. Boleh bersurai daripada cikgu. Kejap. Kehadiran. Nak cek kehadiran. Mana banyak Tolong update kehadiran Mana yang baru masuk, kawan baru masuk sekejap. Mana yang tak masuk, sila letakkan.
Ni cikgu pin nanti boleh update daripada sini lah. Okey. Mana yang tak dapat hadir tu bagi tahu sebab apa, okey. Contoh UTM ada 4 orang tak hadir, 5 orang. Tengok, tolong update kan kenapa sebab dia. Sebab cikgu nak report UKM sepatutnya ada 10 kan. Yang seorang lagi kenapa, bagi tahu je. UM bagus 3 datang. Okey, itu saja. Terima kasih kerana datang. Teruskan buat latihan. Daripada cikgu last, Penggal 2 hari tu senior kamu yang sekarang Penggal 3, Penggal 2 dia orang naik. Okey, dan cikgu harapkan kamu nanti percubaan pun putusan akan naik lagi lah. Itu saja. Boleh bersurai. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama kasih.